Tuan rumah Mexico bakal berdepan cabaran besar menentang gergasi Eropah England dalam pusingan 16 terakhir Piala Dunia pada Isnin ini. Mexico melangkah ke fasa ini dengan prestasi yang cukup impresif. Sepanjang 4 perlawanan setakat ini, Mexico belum pernah dibolosi. Kejayaan menyingkirkan Ekuador pada pusingan 32 membuktikan bahawa pasukan ini bukan sahaja kukuh di belakang, tetapi juga tajam di hadapan. Di kem lawan, pasukan Inggeris layak ke fasa ini selepas berjaya melepasi halangan DR Kongo dengan kemenangan 2-1. Harry Kane kini berada dalam prestasi terbaiknya dengan rekod 5 gol dalam kejohanan ini, menjadikannya ancaman utama buat pertahanan tuan rumah. Stadium Azteca dijangka akan menjadi neraka buat England. Sokongan padu daripada ribuan penyokong Mexico bukan sekadar sorakan biasa. Mereka dikenali dengan strategi teror mental yang agresif, termasuklah suasana bising di luar hotel penginapan pasukan lawan untuk mengganggu fokus pemain. Bagi England, ia adalah cabaran fizikal dan psikologi yang perlu ditempuhi jika mahu mara ke suku akhir. Saksikan pertembungan epik ini yang akan disiarkan langsung oleh TV OK pada Isnin ini jam 7 pagi.